Ha, kita namakan diorang Bikini Bottom. Alah, kita SpongeBob tu tahu kan student? Ha, abang tahu. Prof tengok juga. Prof pun layan. You know what today? The teacher said I'm good shellfish today. No, everyone said I'm. Pada awalnya, rakyat diorang ni hidup happy je macam kita. Oh yeah, come on, take your time. 왠지 두근대는 밤이야. Na 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 na. Okey murid-murid, Pak Guru mau nanya ni, ini real apa pakai? Real! Okey, kalau yang ini real apa pakai? Pakai. Real lah. Imagine bila penyakit ni datang, semua orang akan jadi takut sebab dah ada alarm yang akan bagi tahu diorang. It's time to die. Gitu. What's that? Semua penduduk laut aka Bikini Bottom tadi pelik jadi cacat. Ada yang jadi zombie ala-ala train tebusan tu. Ada yang jadi gatal-gatal. Yang gatal pun ada. Student yang gatal macam-macam lah kisah yang pelik-pelik. Seram no. Namun Tapi Prof, tu kisah betul ke? Jangan nyampuk please. Diam-diam je. Namun, nenek moyang Bikini Bottom pernah berjaya cipta satu penawar khas. Dia dikenali sebagai anti-sengit 500 mg. Macam pelik kan? Tapi sangat mujarab. Yang ni tak tahulah company mana yang buat. Tapi, alangkah terkejutnya bila diorang dapat tahu yang anti-sengit tu hilang. Diorang syak ada seseorang dari dunia atas tu yang curi benda tu. Hello, SpongeBob. The antidote is missing. Assalamualaikum dukun haiwan. Kami datang ni berhajat nak minta tolong. Akulah dukun yang terhandal abad ini. Dah susah pun nak minta tolong. Aku tahu apa hajat korang datang kemari. Korang sebenarnya nak autograf aku kan? Aku kan pemenang award Dukun of the Year. Mes ni. Bukan. Kami datang ni sebab nak minta tolong pasal penyakit yang kami tengah hadap sekarang. Oh, okey. Cak. Yeah, kita ada ritual. Boleh dah, ya je. It's not even a good thing, Patrick. Oh? Hey, mambang laut, mambang ikan, mambang SpongeBob. Penawar tu ada di dunia manusia. Oh, dunia manusia. Dunia manusia? Jangan risau, aku akan tolong korang. Aku akan bagi korang kuasa untuk korang lawan musuh korang kat sana. In case korang tak lawan lah. Dan korang akan tukar jadi form manusia untuk korang boleh bernafas macam diorang. Aku rasa kita kena keluar sekarang. Tapi dukun, macam mana kita orang nak keluar daripada sini? Oh, tu pintu keluar. Tu. Bukan. Maksud aku, macam mana nak keluar ke dunia manusia? Oh, korang kena gunakan portal hole yang ada dekat sini. So, good luck. Dah gerak lah. Weh, kita dah sampai ke? Asal kau nampak lain tu? Ni SpongeBob, kau masih petak lagi lah. Siapa nak jaga kedai aku? Duit aku mana? Hey, don't worry lah, Krabs. No one's gonna buy your cry patty anyways. Well, everyone's gonna turn into a zombie now. What are we gonna do about that? Apa je lah weh. Sekarang ni, kita kena fokus cari antidote tu sebelum malam ni. Kalau tak, Bikini Bottom tak dapat diselamatkan.
Okay, let's go! Ini ada tanda tak?